P sama dengan IV. Okey, jadi P 3500, I kita tak tahu, V kita ambil lah 240. Okey, cari I, macam tekan kalkulator. Bagi 240 berapa M? 19 ataupun 20 lah. Okey, lepas tu keluar MCB, line pergi ke line. Okey, masuk line. Kalau tengok belakang soket tu dia ada tulis L, N dengan E kan. Okey, earth masuk dekat earth. Itu neutral kan. Okey, neutral bus bar. Nak ubah je? Tak boleh. Neutral bus bar pergi ke neutral. Okey. Lepas tu earth bus bar pergi ke earth. Paling senang. Tarik soket saya. Kalau buat kerja saya paling suka tarik soket. Tak kena fikir banyak. Tiga-tiga. Susah. Ya. Patut nak lupin. Kalau nak lupin macam mana? Kalau nak lupin salah. Contohlah nak lupin bilik kata lagi. Dia macam mana nak buat? Tarik je. Okey, salah minta tolong. Soket apa lebih? Okey, kalau mudah. Dia paling suka lupin. Tak nak bagi shot. Okey. Okey, looping. Okey, neutral. Okey, bagus. Lah. Live. Jangan pegang ni shot ni. Okey, baik dah. Tak sampai dah ni. Sampai sikit lagi. Okey, alhamdulillah. Okey, maknanya yang ni size cable dia 2.5. Kalau kita ada bajet pakai 4mm boleh, tapi kos lah. Untuk kabel. Tak, kau nak looping kabel biasanya kita tengok kalau tak ada sini, tak ada ST, jangan pakai lah. Lepas tu dia 2.5. Jenama banyak. Daripada China tak banyak. Okey. Kalau untuk looping, kalau untuk bahagian dapur, dua saja kita suggest. Kalau untuk tempat penggunaan ringan-ringan, TV ke, ruang tamu ke, bilik ke, cahaya phone saya kan. Boleh 3 ke 4 boleh lagi. Macam ada oven yang macam standard. Okey. Kalau oven better ambil 1 liter satu dia je. 1 liter macam aircon juga. Betul macam aircon tu. Oven 4 lah. Oven pakai 5mm. Tengok saya oven. Okey, kali contoh macam ni, kalau kita nak kira senang je. Okey, contoh oven berapa ribu watt biasa? 3,000. Okey, 3,500 kita ambil. Okey, 3,500 watt. Okey. Macam mana kita nak kira M dia? Okey, kita pakai PIV. P sama dengan IV. Okey, jadi P 3,500, I kita tak tahu, V kita ambil lah 240. Okey, cari I, macam tekan kalkulator. Bagi 240 berapa M? 14.5M. Besar. 14.5. Okey, maksimum 63. So this kata tolak ni lah. Kata tolak tu lah. Dia tak 14.5. Tapi kita kena ingat, bukan kita on serentak semua. Kita tahu gayaan. Kalau industri kena mikir kan benda ni. Mesin jalan serentak 14 serentak. Ini satu oven. Kalau 2-3 oven ada bila dia upgrade ke 3 ataupun gedung lebih besar. Yang ni better pakai kabel 4mm dan 1 liter dia saja. Buat macam aircon kot. Okey, pakai 20. Soket 20 lah. Soket dia tak ada 20, ada yang 15M. 15M. Tapi yang dia bagi watt ni biasa dia running first maximum. Tapi dia tak adalah, dia tak sepanjang masa 3 watt tu. Ni dia bagi maksimum dia punya watt. Macam aircon juga, starting running starting running dia tinggi kan. Tinggi, lepas tu compressor dah ideal. Bila compressor dah cut off dia normal. Dia macam kipas kan. Dia punya dia kena declare. Nanti saya tunjuk macam mana nak declare. Nanti kita praktikal, saya tunjuk macam mana nak declare. Siap dulu pakai macam ni je, besar. Nak cek pakai clamp tu, sangkut je wire. Yelah.